Teknologi nuklear makanan berjaya menghasilkan baka baru ubi kayu. Daripada hasil penyelidikan, kini makanan sumber karbohidrat itu diuji terus dalam dapur menerusi satu pertandingan masakan. Wartawan kami, Ain Syafiqah Zaki, meninjau bagaimana hasil teknologi nuklear ini diterjemahkan kepada hidangan. Daripada sajian tradisional sehinggalah hidangan moden, ubi kayu baka baharu menjadi bahan utama. Cabaran peserta bukan sekadar menghasilkan hidangan yang menyelerakan, tetapi turut mengetengahkan keistimewaan ubi kayu yang digunakan. Apa yang kita lihat dekat sini, kita masak ubi kayu yang daripada nuklear ni cepat masaklah berbanding dengan ubi kayu yang biasa kita dapatkan pasaran. Kreativiti peserta turut terserlah apabila ubi kayu nuklear dijadikan inti ke dalam onde-onde, mengubah hidangan tradisional kepada versi yang lebih inovatif. Okay, hari ini saya buat onde-onde berasaskan onde-onde biasa, tapi kita inovasikan sikit, kita letak ubi kayu di dalam onde-onde itu. Ubi kayu hasil inovasi agensi nuklear Malaysia ini ternyata berbeza daripada ubi biasa. Kalau kita boleh lihat, teksturnya lebih lembut dan tadi saya dah rasa ianya lebih manis dan saiznya kita boleh katakan 3 kali ganda lebih besar. Ubi kayu hasil penyelidikan agensi nuklear itu berpotensi dikomersialkan dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun akan datang. Ubi kayu yang local variety, yang variety Malaysia ini, kita hanya boleh harvest dia, tuai dia pada umur yang lama, 11 hingga 12 bulan. Tapi dengan aplikasi teknologi nuklear ini, kita dapat memendekkan masa harvest tu, masa tuai tu ke 6 bulan. Program masakan hasil penyelidikan terbaharu itu berlangsung semalam di Cyberjaya, bertujuan meningkatkan kefahaman serta menepis persepsi negatif terhadap teknologi nuklear. Ain Syafiqah Zaki melaporkan.